Pakar bedah menerangkan dekat saya bahawa walaupun menjalani pembedahan untuk menyelamatkan bayi, ibu masih lagi berhadapan dengan risiko. Antara risiko yang diberitahu kepada saya adalah yang pertama, mungkin saya akan mengalami kerosakan usus dan juga pundi kencing ataupun bahagian dalaman yang lain lah. Okay, sebabkan yalah mereka buka kita punya perut kan, dan mereka buat prosedur yang sepatutnya mereka buat lah. Okay, risiko yang kedua adalah berkemungkinan saya akan mengalami tumpah darah. Bila tumpah darah ataupun pendarahan lah. Bila berlakunya pendarahan, of course saya memerlukan top up darah daripada penderma-penderma darah yang telah menderma darah lah di hospital tersebut. Dan risiko menerima darah orang lain ni adalah kita akan dijangkiti penyakit-penyakit berjangkit seperti HIV, AIDS ataupun sifilis. So, itu antara risiko yang diterangkan oleh doktor kepada saya sebelum menjalani pembedahan untuk bersalin. Kalau nak tahu cerita yang lebih panjang, silakanlah ke video panjang saya ataupun di laman yang lagi satu. Bye!